Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Hai guys, selamat datang kembali ke saluran Bantuan MY, tempat kita berkongsi info terkini tentang bantuan kerajaan dan isu semasa yang ramai nak tahu. Kalau anda baru pertama kali singgah, jangan lupa tekan butang subscribe dan hidupkan loceng notifikasi supaya tak terlepas update penting macam ni. Okey, hari ni 20 Oktober 2025, selamat menyambut Deepavali kepada semua yang merayakannya dan selamat bercuti juga kepada yang lain. Tapi dalam masa kita seronok bercuti ni, ada satu perkara besar yang tengah hangat dibincangkan, iaitu 80% penerima masih belum terima bayaran STR Fasa 4. Ya guys, betul tu. Berdasarkan satu undian atau poll yang dijalankan di channel ni sendiri, lebih kurang 1,500 orang dah ambil bahagian dan hasilnya agak mengejutkan, hanya 20% yang kata mereka dah terima bayaran STR Fasa 4 setakat ni. Manakala 80% lagi masih belum terima apa-apa pun. Kalau tengok pada komen dan respon yang masuk, ramai yang kata pembayaran untuk bank selain BSN memang lambat masuk. Tapi yang menariknya, ada juga pengguna BSN yang masih belum terima, walaupun biasanya mereka antara yang paling awal. Maksudnya pembayaran kali ni memang agak perlahan dan berperingkat. Dan untuk makluman semua, hari ini adalah cuti umum sempena Deepavali. Jadi tiada sebarang transaksi atau bayaran dilakukan hari ini termasuk dari pihak BSN sendiri. So kalau anda tunggu notifikasi masuk hari ini, memang belum lagi lah ya. Tapi jangan risau guys, sebab mulai esok 21 Oktober proses pembayaran dijangka bersambung semula. Penerima sedia ada boleh mula semak akaun masing-masing dan yang layak tebus tunai di kaunter BSN pun dah boleh buat. Yang penting pastikan anda bawa kad pengenalan dan semak dulu status terkini sebelum datang ke kaunter. Untuk bank-bank lain pula, prosesnya akan berjalan secara berperingkat mulai esok juga. Jadi mungkin ada yang terima awal pagi, ada yang petang dan ada juga yang masuk esok lusa, bergantung pada sistem bank masing-masing. Ramai yang kecewa sebab diumumkan kononnya pembayaran diawalkan sempena Deepavali, tapi realitinya tidak begitu. Hanya sebahagian kecil je yang dah dapat, manakala majoriti masih menunggu. Jadi boleh dikatakan pengumuman tu lebih kepada diawalkan sikit saja, bukan sepenuhnya seperti yang dijangka. Apapun, kita harap pihak terlibat akan ambil maklum dan percepatkan proses untuk semua penerima. Sebab ramai betul yang bergantung pada bayaran ni, terutama bagi yang tengah menghadapi kesempitan sekarang. Okey guys, itu saja untuk update kali ni. Kita rehat dulu sempena cuti umum ni dan jangan lupa mulai 21 Oktober pembayaran STR Fasa 4 akan bersambung semula. Jadi semak akaun masing-masing ya. Kalau anda antara yang masih belum terima, cuba kongsi pengalaman anda di ruangan komen. Nak tengok juga dari bank mana yang masih pending. Dan kalau dah terima, bagi tahu juga supaya kita boleh bandingkan info tu. Baiklah, saya akhiri dengan ucapan selamat bercuti dan selamat menyambut Deepavali kepada yang merayakannya. Sampai kita jumpa lagi dalam video seterusnya di Bantuan MY. Terima kasih kerana menonton, jaga diri dan kita jumpa lagi guys.